Okey, selamat datang. Hari ini kita ada satu misi yang cukup unik dan menyelerakan, menjejaki sejarah donat dan menyelesaikan satu misteri kulinari yang paling legenda di dunia. Sedia untuk merungkai misteri lazat ini? Jom kita mulakan. Okey, jom kita selami perkara ni. Pernah tak anda tertanya-tanya bila tengok donat, kenapa mesti ada lubang dekat tengah tu? Dan yang paling penting, siapa agaknya manusia genius yang cipta bentuk ikonik ni? Ini adalah persoalan utama di sebalik pastri kegemaran ramai ni dan jawapannya memang jauh lebih mengejutkan dari apa yang anda bayangkan. Bahagian pertama, dari oli cakes ke donuts. Jom kita undur masa sekejap ke zaman awal peneroka Belanda. Orang Belanda dulu bawa satu makanan ni ke dunia baru dipanggil oli koeks yang secara harfiahnya bermaksud kek berminyak. Bunyi macam kurang menyelerakan, kan? Ia sebenarnya berbola doh manis yang digoreng dalam lemak babi. Fakta menarik di sini, penulis terkenal Washington Irving adalah orang pertama yang rekodkan benda ni dalam penulisan dia. Dia panggil pastri ni donuts atau oli koeks yang pada asalnya selalu diisi dengan apple, prune atau kismis dekat bahagian tengah. Tapi ada satu masalah teknikal dengan berbola doh ni. Menjelang tahun 1847, seorang wanita bernama Elizabeth Gregory mula ubah suai resipi keluarga dia. Dia masukkan rempah ratus klasik macam buah pala, kayu manis, kulit lemon, memang wangi dan sedap. Tapi, dia perasan yang bila digoreng, berbola doh ni selalu tak masak sepenuhnya di bahagian tengah. Jadi, apa penyelesaian dia? Dia sumbat kacang hazel atau walnut betul-betul di bahagian tengah doh yang mentah tu. Dan dari situlah, kemungkinan besar datangnya nama donat yang sebenar. Bahagian kedua, misteri lubang donat. Di sinilah kisah anak lelaki Elizabeth, iaitu Captain Hanson Crockett Gregory bermula. Penciptaan lubang donat ni bukanlah satu cerita yang lurus. Sebenarnya ada 3 versi cerita yang sangat berbeza dan saling bercanggah tentang macam mana pelayar muda berusia 16 tahun ni cipta lubang ikonik tu. Ini 3 mitos utama penciptaan tu. Pertama, kononnya masa kapal dilanda ribut teruk, Hanson cucuk donat dia pada pemegang roda steering kapal supaya tangannya bebas untuk mengemudi. Agak tak masuk akal dan sangat tak bersih, betul tak? Kisah kedua pula kata dia sekadar cungkil kacang kat tengah tu sebab dia memang tak suka kacang tu. Dan kisah ketiga yang nampak lebih logik mendakwa, dia upah seorang tukang timah untuk cipta alat pemotong bulat yang boleh tebuk terus bahagian tengah tu. Bahagian 3, kisah sebenar terbongkar. Sejarah ni jarang sekali lurus, tapi berdekad-dekad kemudian, kebenaran akhirnya diketahui dari mulut penciptanya sendiri. Ini dia, Captain Hanson Crockett Gregory pada tahun 1851. Kelihatan cukup segak bukan? Tapi pada tahun 1916, melalui satu wawancari dengan akhbar Washington Post, Captain Gregory yang masa tu dah berumur 85 tahun, akhirnya dedahkan kisah sebenar. Dia nak perbetulkan sejarah tentang donat mak dia tu yang sentiasa menyerap minyak sampai orang panggil pastry tu twisters atau greasy sinkers. Jadi poin yang paling penting di sini adalah pengakuan dramatik dia. Dia beritahu Washington Post dia ambil penutup dari kotak lada timah kapal tu dan dia tekan betul-betul kat tengah donat tu menghasilkan lubang pertama yang pernah dilihat oleh mata manusia. Tindakan genius ni secara automatik selesaikan masalah doh mentah kat tengah dan sekaligus ubati masalah senak perut dia akibat makan doh berminyak tu. Bila pulang dari pelayaran, dia terus ajar helah ni dekat ibunya. Bahagian 4, menjadi fenomena. Jom tengok macam mana pastri yang diubah suai secara bijak ini meletup dari sekadar snack di Maine menjadi satu fenomena global. Kalau kita telusuri garis masa dia, selepas lubang tu dicipta pada tahun 1847, donat memainkan peranan yang sangat besar waktu Perang Dunia Pertama pada tahun 1910-an. Sukarelawan Salvation Army bawa kopi dan donat ke parit peperangan di Perancis untuk menceriakan askar-askar yang dipanggil Dow Boys. Kemudian, kemuncaknya pada Pameran Dunia Chicago tahun 1933, donat terus diangkat sebagai Hit Food of the Century atau makanan paling popular abad ini. Dan sudah tentu, budaya pop memainkan peranannya. Pada tahun 1934, pelakon legenda Clark Gable ajar penonton Amerika seni celup donat dalam filem komedi It Happened One Night. Teknik dia sangat mudah. Celup sikit dan terus masuk ke dalam mulut. Pesanan terpenting dia, jangan biarkan ia terendam terlalu lama dalam kopi atau ia akan jadi lembik dan jatuh. Adegan ini kekal ikonik dan menjadi sebahagian daripada gaya hidup moden. Bahagian 5. Lanskap donat moden. Hari ini, donat bukan lagi sekadar sarapan, ia dah jadi ikon budaya popular kita.
Sekarang, apa yang sangat menarik tentang data ini adalah cita rasa masyarakat moden yang pelbagai. Tinjauan oleh Ipsos pada tahun 2021 menunjukkan donat berinti krim mendahului carta dengan 22%, diikuti sayur biasa pada 18% dan sayur coklat sebanyak 12%. Memang mengagumkan melihat bagaimana pilihan perisa ini berkembang dari resipi asal yang cukup ringkas. Bercakap tentang perisa, tahu tak betapa gilanya inovasi donat sekarang? Kedai Voodoo Donut di Portland pernah cipta donat yang dicelup dalam ubat sakit perut Pepto-Bismol dan ditabur dengan ubat antasid Tums. Ya, anda tak salah dengar. Ia dibuat khas sebagai penawar untuk pelanggan yang mabuk. Ini pastinya sesuatu yang Elizabeth Gregory tak akan pernah terbayang dengan resipi buat pala sederhana dia tu. Dan semua ini secara ringkasnya menggambarkan perjalanan hebat makanan ini. Daripada satu lubang ringkas yang ditebuk menggunakan penutup kotak lada timah oleh seorang pelayar muda untuk elak doh mentah, donat telah berevolusi menjadi kuasa budaya global yang mempesonakan kita semua dari satu generasi ke generasi yang lain. Ia menggabungkan inovasi yang sangat praktikal dengan kelazatan yang tak dapat disangkal. Jadi, ini persoalan saya untuk anda. Bila anda gigit donat selepas ni, adakah anda akan rasa sejarah di sebalik bahagian tengah yang hilang tu? Kita patut berterima kasih kepada kepintaran pelayar tahun 1847 tu. Sebab kalau tidak, kita mungkin masih lagi mengunyah doh mentah yang berminyak hari ini. Terus pupuk rasa ingin tahu anda dan kita jumpa lagi untuk membongkar topik menarik yang seterusnya.